saya masih lagi mencari jalan untuk mencari apa orang kata, mencari arah untuk sesuaikan diri, untuk redha memang dah redha. Cuma kita nak hilangkan rindu tu, tengah cuba cari macam mana supaya tak berat sangat rindu tu. Terlalu rindu. Redha, of course saya redha kerana kita sebagai orang Islam, ini adalah kehendak Tuhan dan ini semua dah tertuliskan. Jadi saya terima. Saya memang sangat redha. Saya bersyukur kerana dia pergi meninggalkan saya di bulan yang sangat baik, dan juga alhamdulillah dia dapat sedekah doa dari ramai sangat orang. Itu yang buat hati saya terubatlah. Kita ada nampak lah yang akak kerap pergi pusara arwah kan. Memang hari-hari pergi ke macam mana? Memang hari-hari pergi. Setiap hari pergi. Sebab kebetulan rumah pun dekat. Jadi sebab saya rindu. Saya rindu, jadi itu cara saya untuk melepaskan rindu, untuk bercakap-cakap dengan dia kan, berborak-borak, sampai tu sedekahkan Fatihah, dan saya upload di media sosial supaya video saya tu dapat tumpang orang ramai punya doa. Itu saya punya tujuan pertama sekali bila saya up. Saya tahu saya up ni pasti ada doa untuk Andre Mikail. Macam ada orang kan bila kita rindu dia akan datang dalam mimpi. Kalau akak macam mana? Ada ke arwah datang ke, atau akak mengharaplah dia datang cakap sesuatu ke akak ke? Adik dia Adrian, hari kedua dah mimpi dia. Lepas tu semalam Aiden ada mimpi dia, tapi akak belum lagi. Belum mimpi lagi. Dia tak datang lagi. Of course lah kita nak dia datang kan. Rindu nak dia datang, tapi dia belum diizinkan lagi kot untuk datang. Dalam mimpi Adrian tu, Adrian ada kongsi tak apa yang arwah cakap ke, keadaan arwah ke? Tak ada. Dia kata keadaan dia tengah bawa kereta, dia bawa Adrian dengan atuk dia. Itu je. Lepas tu yang adik dia Aiden, dia kata Andre datang tengok dia, tapi senyap je, tengok je, dia cakap. Barang-barang arwah satu pun akak tak kemas lagi. Tak kemas, biar je lah. Gitar, piano, baju-baju dia, apa saja yang dia suka, masih ada lagi, biar je. Baju terakhir arwah pun akak ada basuh ke ataupun masih sama? Baju terakhir arwah yang nak jadi ceritanya, 2 hari sebelum dia meninggal tu, akak bawa balik baju dia tu, nak basuh. Lepas tu hari yang sepatutnya konon nak bawa dia keluar pada hospital tu, dia tanya, Mami, Andre punya baju? Ya Allah nak, Mami tak bawa dah nak, tak ada baju. Tak apalah, pakai je lah baju hospital tu, nanti Mami bawa. Tak sangka dalam sihat-sihat dia tu kan, nak balik kononnya, esok tiba-tiba dah nazak, dah teruk dah. Itu yang dia pakai selimut Spiderman je tu. Sebenarnya baju dia dah bawa balik basuh. Kita nak bau dia. Akak takkan basuh lagi dia? Belum lagi. Selagi ada bau dia, biar je lah kan. Selimut dia, bantal dia tak basuh lagi, biar je. Ada bau anak, biarlah. Nailah rindu. Hari-hari lah mesej dia macam ni, walaupun tahu dia tak jawab. Sebab bila akak mesej macam ni, akak akan sedekahkan Al-Fatihah macam Assalamualaikum anak, Al-Fatihah anak Mami. Mesej macam tu dekat dia. Bukannya mesej yang bukan-bukan, cakap kat dia. Mesej Al-Fatihah.